Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan. Menurut laporan Kosmo bertarikh 14 Ogos 2026, Harimau Malaya kini berdepan satu misi yang bukan sahaja melibatkan peluang ke final Piala ASEAN 2026, tetapi juga peluang untuk menamatkan penantian panjang dalam pertembungan dengan Vietnam. Selepas sekian lama gagal mencatat kemenangan ke atas skuad Naga Emas berdasarkan rekod rasmi yang dirujuk, pertemuan kali ini hadir pada waktu yang cukup menarik kerana Malaysia datang sebagai pasukan bukan pilihan, manakala Vietnam hadir sebagai juara bertahan dan antara pasukan yang paling diberi perhatian dalam kejohanan ini. Sumber Kosmo, misi hapus badi 12 tahun. Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke Nadi Sukan. Menurut laporan Kosmo, Harimau Malaya kini hanya dipisahkan oleh 2 aksi daripada peluang mencipta satu kejutan besar terhadap Vietnam. Apa yang menjadikan pertemuan ini begitu menarik ialah kisah badi yang sudah berlarutan selama bertahun-tahun. Bagi penyokong Malaysia, Vietnam bukan sekadar lawan biasa. Mereka adalah antara pencabar tradisi yang sering menjadi ukuran kemampuan sebenar Harimau Malaya di pentas Asia Tenggara. Lebih menarik, Malaysia sebenarnya pernah mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 pada tahun lalu, seperti yang dinyatakan dalam laporan tersebut. Namun, keputusan berkenaan kemudiannya dibatalkan susulan isu pemalsuan dokumen pemain warisan. Ini bermakna kemenangan di atas padang itu tidak dapat memberikan Malaysia rekod positif rasmi yang diharapkan. Situasi tersebut tentunya menambahkan lagi nilai emosi kepada pertemuan kali ini kerana Harimau Malaya seolah-olah diberikan satu lagi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka secara sah di atas padang. Dan di sinilah cabaran sebenar bermula. Vietnam hadir dengan rekod tanpa kalah di peringkat kumpulan serta keyakinan sebagai juara bertahan. Mereka mempunyai pengalaman, disiplin taktikal dan pemain yang sudah biasa dengan tekanan perlawanan besar. Malaysia pula membawa cerita yang berbeza. Pasukan negara tidak hadir sebagai pilihan utama, tetapi kejayaan mara ke separuh akhir sendiri sudah dianggap sebagai satu pencapaian yang mengejutkan ramai pihak. Namun, jangan silap, status sebagai pasukan bukan pilihan sebenarnya boleh menjadi kelebihan psikologi kepada Harimau Malaya. Apabila tiada tekanan besar untuk menjadi juara, pemain boleh turun ke padang dengan fikiran yang lebih bebas. Mereka tidak perlu mengejar populariti atau membuktikan sesuatu kepada semua orang sejak minit pertama. Sebaliknya, mereka hanya perlu fokus kepada satu perkara, iaitu melaksanakan tugasan taktikal dengan disiplin sepanjang 90 minit. Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho juga dilaporkan melihat Vietnam sebagai ujian paling berat Malaysia dalam kejohanan ini. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahawa kem negara sedar mengenai tahap kesukaran yang bakal dihadapi. Tetapi pada masa sama, bola sepak tidak pernah dimainkan berdasarkan reputasi semata-mata. Selama 90 minit, segala-galanya boleh berubah. Satu kesilapan pertahanan, satu serangan balas pantas atau satu jaringan pada waktu yang tepat boleh mengubah keseluruhan cerita. Apa yang lebih penting, perlawanan pertama di Stadium Kuala Lumpur Ceras menjadi peluang besar untuk Malaysia mendapatkan kelebihan sebelum bertandang ke Vietnam pada 19 Ogos. Dalam format timbal balik, keputusan perlawanan pertama sangat penting. Malaysia tidak semestinya perlu menang besar. Jika mampu mencatat kemenangan tipis tanpa boros, ia sudah boleh menjadi modal yang sangat berharga untuk dibawa ke aksi kedua. Bayangkan jika Harimau Malaya berjaya menang 1-0 atau 2-0 di Ceras. Tekanan yang sebelum ni berada di bahu Malaysia secara automatik akan berpindah kepada Vietnam. Mereka pula perlu mencari jaringan di laman sendiri. Dalam keadaan tersebut, Malaysia boleh bermain dengan pendekatan yang lebih tersusun, menutup ruang dan menggunakan serangan balas sebagai senjata. Tetapi, untuk mendapatkan keputusan seperti itu, disiplin pertahanan mesti berada pada tahap tertinggi. Satu lagi faktor besar ialah sokongan penyokong. Stadium yang penuh bukan sekadar memberikan suasana meriah. Ia boleh memberi tenaga tambahan kepada pemain dan pada masa sama mengganggu ketenangan pasukan lawan.
Jika suasana diceras benar-benar bergema seperti ketika aksi menentang Filipina, Vietnam mungkin berdepan tekanan yang berbeza daripada apa yang mereka biasa rasakan. Pandangan bekas pemain kebangsaan, Datuk Zainal Abidin Hassan juga menarik perhatian apabila beliau melihat peluang Malaysia untuk mara ke final sebagai sesuatu yang cerah, walaupun skuad kali ini masih kurang pengalaman antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa prestasi Malaysia di peringkat kumpulan telah memberikan keyakinan. Mereka sudah membuktikan bahawa pasukan ini mampu bersaing walaupun tidak dianggap sebagai pilihan utama sejak awal. Namun begitu, pandangan lebih realistik turut perlu diberikan perhatian. Bekas pengurus skuad Harimau Melaya, Datuk Kamarul Arifin Muhammad Shahar, mengingatkan bahawa peluang Malaysia bukan mudah kerana persediaan singkat dan pemilihan pemain yang agak terhad. Ini merupakan realiti yang tidak boleh diketepikan. Semangat sahaja tidak cukup untuk menewaskan pasukan seperti Vietnam. Malaysia memerlukan organisasi, kecergasan, fokus dan keberanian membuat keputusan ketika berada di bawah tekanan. Bagi Nadi Sukan, perkara paling penting dalam dua aksi ini bukan sekadar sama ada Malaysia berjaya memadam badi 12 tahun atau tidak. Apa yang lebih besar ialah bagaimana skuad ini mengendalikan tekanan dan menggunakan pengalaman separuh akhir sebagai asas untuk membina pasukan yang lebih kukuh pada masa depan. Jika mereka mampu memberikan saingan sengit kepada Vietnam, itu sendiri sudah menunjukkan bahawa jurang tersebut mungkin tidak sebesar yang disangka. Kita juga tidak boleh melupakan hakikat bahawa perlawanan separuh akhir dimainkan dalam tempoh 180 minit. Malaysia tidak perlu menyelesaikan segala-galanya pada aksi pertama. Mereka perlu bijak mengurus perlawanan. Jangan terlalu gairah menyerang sehingga meninggalkan ruang besar di belakang. Jangan terlalu bertahan sehingga memberi Vietnam kebebasan mengawal permainan. Keseimbangan menjadi kunci. Jika Malaysia mahu mencipta kejutan, mereka perlu berani. Tetapi keberanian itu mesti disertai kecerdikan. Pemain perlu tahu bila untuk menekan, bila untuk bertahan dan bila untuk memperlahankan tempo. Kesilapan kecil boleh dihukum dengan segera oleh pasukan seperti Vietnam. Justru, setiap minit perlawanan perlu dimainkan dengan penuh disiplin. Dan inilah yang membuatkan pertemuan Harimau Melaya dengan Vietnam kali ini begitu menarik. Di satu sisi, ada Vietnam yang membawa status juara bertahan dan rekod lebih meyakinkan. Di sisi lain, ada Malaysia yang datang tanpa tekanan besar tetapi membawa peluang untuk mencipta sejarah. Jika Harimau Melaya berjaya menang, ia bukan sekadar kemenangan ke atas satu pasukan. Ia boleh menjadi simbol bahawa generasi baharu ini mampu keluar daripada bayang-bayang sejarah lama. Penyokong juga mempunyai peranan besar. Pada saat pemain muda atau pemain yang kurang pengalaman antarabangsa turun ke padang, mereka memerlukan sokongan, bukan tekanan berlebihan. Jika kesilapan berlaku, sokongan perlu diteruskan. Jika mereka mencipta peluang, sorakan perlu bergema. Jika mereka mendahului, jangan terlalu cepat menganggap tugas sudah selesai. Akhirnya, adakah Malaysia mampu menghapuskan badi 12 tahun itu? Jawapannya hanya akan ditentukan di atas padang. Tetapi satu perkara yang pasti, peluang tersebut kini berada di tangan Harimau Melaya. Mereka sudah sampai ke separuh akhir. Mereka mempunyai dua perluangan untuk membuktikan kemampuan. Mereka juga mempunyai peluang untuk mengubah persepsi terhadap pasukan ini. Pada pandangan anda, apakah keputusan paling realistik untuk aksi pertama Malaysia menentang Vietnam? Adakah kemenangan tipis 1-0 sudah cukup untuk memberikan Harimau Melaya kelebihan besar? Atau anda percaya Malaysia mampu mencipta kemenangan lebih meyakinkan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Nadi Sukan supaya anda tidak terlepas perkembangan terkini Harimau Melaya dan dunia bola sepak. Terima kasih kerana terus bersama Nadi Sukan. Terima kasih. Jumpa lagi.